Baiklah, seterusnya saya menjemput Datuk Hajah Mumtaz binti Muhammad Nawi, Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 10. Lagi Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya yang berhormat Tumpat di atas pertanyaan yang dikemukakan pada pagi ini. Tuan Dipertua, untuk makluman yang berhormat, cadangan menaik taraf infrastruktur industri kecil dan sederhana IKS berasaskan ikan seperti industri keropok, satar dan produk sejuk beku di Kelantan khususnya di Tumpat adalah tertakluk di bawah bidang kuasa kementerian dan agensi lain, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan industri asas tani. Walau bagaimanapun, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sentiasa bersedia untuk menyokong dari aspek pembangunan usahawan melalui penyediaan akses kepada pembiayaan, program bimbingan dan latihan serta inisiatif peningkatan kapasiti bagi membantu usahawan terlibat meningkatkan produktiviti, kualiti produk dan daya saing perniagaan. Ia seiring dengan penekanan KUSKOP dan melalui strategi ABCD iaitu A. Anjakan produktiviti, B. Birokrasi dipermudah, C. Capaian modal dan D. Daya akses pasaran yang menjadi teras dalam melaksanakan inisiatif keusahawanan secara komprehensif dan pantas. Dalam konteks daerah Tumpat yang terkenal dengan industri berasaskan ikan seperti keropok, satar dan produk sejuk beku, KUSKOP sedia membantu usahawan berpotensi melalui penyediaan akses kepada pembiayaan melalui agensi seperti Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, SME Corp, SME Bank dan Bank Rakyat bagi membolehkan usahawan memperoleh mesin pemprosesan peti sejuk beku serta menaik taraf premis dan kemudahan penyimpanan. Yang keduanya, program bimbingan dan latihan melalui SME Corp dan InScan bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran, kualiti produk dan aspek pembungkusan. Yang ketiga, sokongan akses pasaran dan pemasaran termasuk penyertaan dalam Expo program pemadanan perniagaan dan penggunaan platform digital bagi membantu usahawan memperluas pasaran. Tuan Dipertua, di bawah KUSKOP dia ada program Satu Daerah Satu Industri yang telah mengiktiraf keropok lekor sebagai produk Satu Daerah Satu Industri berpotensi untuk dibangunkan bagi meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan komuniti melalui pembangunan industri berasaskan keunikan dan kekuatan produk tempatan. Berkenaan cadangan mewujudkan hub industri makanan dan berasaskan ikan Pantai Timur, perkara ini memerlukan penelitian lanjut oleh kementerian ini dengan kerjasama kerajaan negeri serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi memastikan kesesuaian, keperluan dan impak pelaksanaan kepada ekosistem industri tempatan. Tuan Dipertua, bagi cadangan mewujudkan skim pembiayaan mikro khas berasaskan komuniti nelayan, sehingga kini tiada skim khusus yang disediakan oleh agensi pembiaya di bawah KUSKOP. Walau bagaimanapun, Tekun Nasional dan Amanah Ikhtiar Malaysia pada tahun 2025 telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 205,000 kepada 7 orang usahawan yang terlibat dalam aktiviti berkaitan industri hasil laut di kawasan Tumpat sebagai sokongan kepada pembangunan perniagaan komuniti setempat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seterusnya saya jemput Tuan Dipertua, sebelum itu izinkan saya nak mengalu-ngalukan ahli-ahli perniagaan daripada Langkawi, operator pelancongan daripada Langkawi yang di ujung sana. Selamat datang. Ya, lain kali kita bagi nota kepada Tumpat ya. Jangan bangun macam tu saja. Baiklah, seterusnya. Tumpat. Okey, terima kasih Yang Tua. Soalan tambahan saya, berapakah jumlah koperasi berasaskan kepada industri seperti ikan ini yang ada di seluruh negara? Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekiranya selepas ini sebagaimana disebut oleh YB Menteri, kemungkinan besar boleh memperkenalkan skim khas untuk Kementerian Nelayan. Adakah kerajaan secara automatik akan memperkenalkan juga sistem moratorium kepada mereka kerana khususnya di Pantai Timur, MTL ini terlalu lama, monsoon block terlalu lama. Jadi perlukan moratorium secara
berjadual yang dibuat oleh pihak kerajaan supaya mereka tak perlu minta sendiri sekiranya berlaku mereka dapat pembiayaan daripada tekun ataupun daripada bank rakyat. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Rekod koperasi terlibat dengan industri usahawan berkaitan dengan nelayan ataupun produk-produk berasaskan nelayan. Di Kelantan saja ada satu yang begitu aktif, Koperasi Peternak Aquakultur Pantai Kunur, Kelantan, Berhad. Koperasi ini, Tuan Ketua, dianya masuk dalam program vendor, di mana di supermarket Aeon di Kota Baru, kalau Yang Berhormat pergi sana, bahagian jual-jual ikan itu adalah diuruskan oleh koperasi ini. Maknanya koperasi ini sangat aktif, bergiat dalam usahawan yang berasaskan perikanan. Jadi ini salah satu contoh bahawa koperasi juga kita boleh gunakan untuk kita membangun keusahawanan berasaskan nelayan, walaupun dia tidak secara terus kepada nelayan yang turun ke laut, tapi dia mengusahakan produk-produk berasaskan ikan. Jadi koperasi ini banyak kita bantu, bahkan di seluruh negara juga banyak. Jadi insyaAllah isu yang berkaitan dengan moratorium itu, sebelum ini pun memang kita dah umumkan, apabila ada bencana alam, kita bagi moratorium yang bersesuai, tetapi ianya case to case basis. Maknanya kita lihat kalau ada keperluan ini kita akan putuskan, kita akan bincang di peringkat kementerian terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Bentong. Bentong. Bentong ke bentong? Bentong. 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 Terima Bentong. Terima kasih Tuan Speaker. Baik, soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah KUSKOP sedia membantu komuniti usahawan yang fokus dalam sektor perikanan ini untuk menceburi bidang koperasi, dan apakah sebenarnya inisiatif yang dapat disediakan oleh SKM dalam menggalakkan penubuhan seperti ini? Baik. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Bentong ada nelayan tak? Tak ada. Tapi dia boleh mengusahakan, walaupun tak ada nelayan, Dr. Speaker, dia boleh mengusahakan produk-produk yang berasaskan ikan. Saya baru balik daripada Kuching 2 minggu lepas. Kita pergi satu kedai itu, dia mengusahakan produk produk sambal garing ikan terubuk. Berasaskan ikan, tapi dia bukan turun ke laut. Maknanya banyak koperasi ini juga boleh membuat usaha bisnes atau perniagaan. Jadi di bawah KUSKOP, untuk makluman Yang Berhormat, kita ada beberapa program yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM ini. Kita beri mereka tabung modal pusingan, bagi mereka telah aktif lama, kita bagi mereka tabung modal pusingan tanpa cagaran, sehingga RM200,000 kita bagi. Apa yang kita bagi lagi? Kita bagi lagi kemudahan pembiayaan di bawah produk pembiayaan modal pusingan, agro makanan. Koperasi yang berkelayakan boleh memohon pembiayaan sehingga RM3 juta. Mengusahakan bermacam-macam produk pengeluaran makanan utama upstream, pemprosesan, penghilangan agro makanan atau aktiviti hiliran makanan juga kita bagi kepada mereka. Yang lain lagi apa? Kemudahan bantuan pembangunan. Perniagaan koperasi di bawah program transformasi ekonomi koperasi, pertanian peladangan tekad namanya. Sehingga RM190,000 kepada koperasi yang layak dan memenuhi syarat. Jadi kita banyak menyediakan insentif kepada penggerak-penggerak koperasi kita yang menceburkan diri perniagaan mereka dalam bidang pertanian ataupun perikanan yang berasaskan ikan. Jadi bukan hanya yang turun ke laut, tetapi yang berasaskan ikan juga kita bantu. Yang turun ke laut juga boleh kita bantu. Sebagai contoh, mereka wujudkan koperasi keluarga, koperasi berkelompok yang turun ke laut. Jadi mereka boleh mendapatkan dana pinjaman untuk membiayai pembelian bot umpamanya, enjin sangkut umpamanya, pukat macam-macam. Jadi perlu kita bantu, dan insyaAllah SKM melalui KUSKOP akan terus komited membantu kita punya penggerak-penggerak koperasi seluruh negara. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat.